Assalamualaikum, saya Nur Adazwani binti Sulaiman dari kelas 1 KOK1 dan bersekolah di SMK Taman Korsas. Tajuk yang saya akan sampaikan ialah ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah dan kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Kehidupan manusia zaman prasejarah mempunyai ciri-ciri dapat dilihat pada tempat kediaman, peralatan, aktiviti pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan serta kesenian dan kebudayaan. Yang pertama, tempat kediaman. Pada zaman Paleolitik, tumpuan utama pertempatan ialah gua dan lubang bawah tanah. Pada zaman Mesolitik, mereka masih mendiami gua dan lubang bawah tanah serta tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Zaman Neolitik pula, manusia zaman ini tinggal secara menetap di kawasan pertempatan, terutamanya di kawasan lembah sungai dan pesisiran pantai. Mereka telah membuat rumah daripada batu, tanah liat dan kayu. Pada zaman logam, manusia telah menetap dan membina tempat kediaman mereka dengan lebih baik. Mereka juga tinggal di kawasan tanah tinggi. Yang kedua, peralatan. Pada zaman Paleolitik, mereka membuat peralatan daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Pada zaman Mesolitik, mereka masih membuat peralatan seperti zaman Paleolitik. Zaman Neolitik pula, peralatan dibuat dengan lebih halus dan kemas. Antaranya termasuklah alat menggali dan roda. Zaman logam, manusia telah mampu mencipta peralatan yang dibuat daripada logam. Yang ketiga, pengumpulan makanan. Kegiatan mengumpul makanan merupakan aktiviti terpenting untuk mendapatkan makanan. Mereka mengumpul buah-buahan, cendawan, bijirin dan pucuk tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan. Pada zaman Mesolitik, mereka juga mengumpulkan kerang dan siput yang terdapat di lembah sungai dan pesisiran pantai. Pada zaman Neolitik, mereka menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Pada zaman logam pula, terdapat kemajuan yang berlaku dalam bidang pertanian, peternakan dan juga perdagangan tukar barang. Yang keempat, kegiatan ekonomi. Manusia zaman Paleolitik bergantung sepenuhnya pada sumber alam semula jadi dan hidup secara nomad. Pada zaman Mesolitik, manusia zaman ini masih menggunakan cara yang sama. Pada zaman Neolitik pula, mereka menghasilkan makanan melalui kegiatan pertanian dan peternakan. Pada zaman logam pula, aktiviti pertanian, peternakan dan perdagangan pertukaran barang merupakan aktiviti keutamaan penduduk. Yang kelima, organisasi sosial. Manusia zaman Paleolitik ini hidup dalam kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga. Pada zaman Mesolitik, mereka masih hidup seperti zaman Paleolitik. Pada zaman Neolitik, manusia hidup menetap dan telah mewujudkan sistem sosial yang lebih baik. Pada zaman logam pula, kehidupan manusia zaman ini lebih tersusun. Pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah masyarakat. Yang keenam, kepercayaan. Pada zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik, manusia telah mengamalkan animisme dan kepercayaan alam semula jadi. Pada zaman Neolitik, mereka melakukan ritual dan wujud kepercayaan kehidupan selepas mati. Pada zaman logam, binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara ritual dan menyempurnakan kepercayaan mereka. Yang terakhir, kesenian dan kebudayaan. Zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik telah menghasilkan lukisan gua dan bersifat realisme. Pada zaman Neolitik, kesenian mereka dapat dilihat melalui corak yang menghiasi permukaan tembikar. Pada zaman logam, manusia zaman ini amat mementingkan nilai estetika yang ditemukan pada peralatan mereka sendiri. Tajuk seterusnya, kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Yang pertama, aktiviti pertanian. Aktiviti ini giat dijalankan bermula pada zaman Neolitik. Aktiviti ini menjadi sumber makanan penting kepada manusia hingga membolehkan mereka tinggal secara menetap. Yang kedua, memburu binatang. Aktiviti memburu binatang merupakan aktiviti paling tua diamalkan oleh manusia untuk mendapatkan makanan. Aktiviti ini dilakukan
menggunakan senjata yang diperbuat daripada batu, tulang, kayu, gangsa dan besi. Selain itu, tombak, panah dan sumpit digunakan untuk memburu. Yang ketiga, menternak binatang. Sejak zaman Neolitik, manusia telah mempunyai kemahiran menternak binatang. Pada zaman moden, peternakan binatang dijalankan secara komersial bagi menampung keperluan daging dan tenusu bagi sesebuah negara. Yang keempat, peralatan. Peralatan manusia zaman prasejarah dibuat daripada batu, kayu dan tulang haiwan yang digunakan untuk berbagai gunaan dalam kehidupan mereka. Peralatan gangsa dan besi merupakan hasil ciptaan inovasi yang banyak membantu kehidupan manusia sehingga hari ini. Yang kelima, tembikar. Manusia mempunyai pengetahuan dan kemahiran membuat tembikar yang dijadikan bekas makanan serta peralatan masakan. Tembikar buatan China seperti tembikar dinasti Ming serta buatan Vietnam pernah menjadi komoditi perdagangan yang penting pada abad ke-14 dan ke-15 Masihi. Yang keenam, ideofak. Manusia percaya bahawa kematian bukan penamat kepada kehidupan. Berbagai kaedah pengebumian mayat dilakukan dan kebiasaannya mayat akan dikebumikan bersama-sama dengan pelbagai peralatan. Terdapat setengah masyarakat yang memasukkan mayat ke dalam keranda kayu dan disimpan di dalam gua batu kapur. Yang terakhir, monumen dan seni bina. Sejak zaman Neolitik, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen dan binaan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Binaan ini sebahagiannya masih kekal sebagai warisan sejarah untuk diwarisi oleh generasi akan datang.